kan? Wah. 2 tingkat. Nantilah kita tunjuk house tu. The Clover. Kakak. Clover. Meg ada hidung. Meg ada hidung. Hai. Meg ada hidung saya. Semalam dah 4 hari Tasha tidur dekat rumah kakak ipar. Tapi hari ni sajalah kita check in dekat Kundasang. Dekat yang betul-betul atas bukit, dekat dengan gunung, yang ada view Gunung Kinabalu. Tasha duduk kat The Clover. Ni first time Tasha kat sini tau. Sebelum ni Tasha dah pernah try Kiram Village, try Phillip Garden. Phillip Garden pun best. Kali ni kita orang kat sini pula, The Clover. Sumpah cantik sangat dan sangat sejuk kat sini. Padahal ni baru petang tau. Malam tak tahulah sejuk dia macam mana. Rumah yang Tasha ambil, dia untuk 10 pack, 2 tingkat. Nantilah kita tunjuk house tour dekat dalam sebab belum sampai lagi. Dia punya staff tengok on the way. Ada banyak rumah, 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Nampak tak? Tadi penuh dengan kabus. Kabus tu sekarang tengah bergerak pergi ke sana. Ini rumah kita orang. Ada yang ni yang 10 packs tau. Tapi kalau korang macam datang bertiga ke atau small family, korang boleh ambil yang atas sana. Atas sana dia macam capsule. Saya tak nampak dah. Okay, jom Tasha tunjuk apa dekat dalam rumah ni. Mula-mula korang masuk, korang nampak meja makan. 1, 2, 3, 4, 5 untuk 6 orang. Ruang tamu dia okey lah, tak besar sangat, tak kisah dia dapur. Dan tempat masak. Rasa kat dalam dia cukup je. Dengan bawah semua ada. Ada pinggan mangkuk banyak juga. Ada periuk lagi. Ada periuk, ada kettle. Iskan dah semua kitchenware tu. Tu ada peti sejuk. Besar juga peti sejuk ni. Boleh lah kalau korang nak masak-masak. Simpan siap-siap barang masak dalam ni. Microwave ada periuk nasi. Tak payah buat periuk nasi. Tandas. Cantik dekat tandas dia. Okey lah. Tandas dia asing. Sini tandas, sini mandi. Okey. Ada tisu. Cantik kan sayang? Bersih. Jangan budak-budak ke berapa? Wow. Tengok. Sini ada sofa. Sofa bed macam. Sofa bed. Lepas tu ada satu lagi sofa besar. Wow. Tengok. Ada beranda. Ada beranda. Macam lah. Tengok sini boleh duduk-duduk sambil kau minum kopi. Cantik. Oh, dia connecting lagi ke tepi ni. Ada dia. Okey. Oh, ada yang tutup je. Sebab dia jenis cermin. Ada TV, boleh tengok Netflix. Wah, saya ada permainan ni lagi. Oh, ada mainan lah. Kalau ni bosan-bosan dengan family. Oh, tengok. Nampak tak? Boleh main. Ni bilik yang Wi-Fi kedua. ada? Ada wifi. Oh, ni kita kat atas ni lah kan? Ni bilik yang kedua. Besar jugalah. Boleh je untuk 10 pack. Kat sini boleh tidur 5 orang. Kat bawah pun boleh tidur 5 orang. Cermin besar. Saya ada hair dryer. Ada ni juga buka lampu dia ni. Ni tandas dia. Sama juga. Okey. Ada ni. Bersih tandas dia. Okey. Cantik. Kita duduk Naira. Ni boleh tarik lagi ni kan? Boleh? Bawa. Kan? Kalau nak tidur sini lah. Besar lah. Boleh je kalau dia nak tidur biasa. Dija. Haba. 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 Dan kecil-kecil. Comel je tu dia. Bye. Tukar baju dulu.
Atas. Di atas. Dia dipanggang-panggang. Kita tengok diorang buat apa dalam rumah. Sebenarnya ramai lagi, tapi nanti malam baru diorang sampai. Kakak buat ni. Ha? Ya. Ini. Ini. Nanti kakak tolak. Okay, macam mana? Okay, cuba tolak. Stay. There's no smoking. Quiet hours 11 PM to 8 AM. Jom. Dekat rumah tu. Kat rumah apa? Rumah mami. Rumah mami? Bukanlah. Kita nak pergi tengok lampu tu, boleh? The Clover. Apa dia punya entrance? Satu adik. Apa dia? Satu adik ni. Adik ke abang? Bukan. Tak. Kasut siapa? Adik yang main air tu. Abang, bukan adik. Abang main air tu. Abang main air? Kenapa abang main air? Tahu? Basahlah kasut abang kan? Ni tak baca. Oh, situ tak basah. Depan je. Okeylah, jom. Kita jalan pergi sana pula. Jom, jangan. Jangan pegang, jangan pegang. Jom. Okey. Go. Cantik. Pula tu baru nak sunset. Tasha rasa kan, dalam banyak-banyak homestay yang Tasha pernah stay dekat Kundasang, daripada zaman Tasha belajar dulu, masa belajar dulu Tasha duduk homestay biasa je. Sampailah sekarang, setakat ni lah yang Tasha pernah duduk. Tasha pernah duduk Kirang Village, Tasha pernah duduk Phillip Garden. Kalau bahagian Mersilau, Tasha tak pernah duduk yang luar dari Mersilau. Tasha selalu duduk dekat Mersilau. Yang latest Tasha duduk The Clover. Tasha rasa ni baru, dan ni antara yang Tasha paling suka. Dengan dia punya suasana, dengan dia punya macam tempat dia baru, sunyi kat sini. Kalau korang datang sini kan, kalau nak beli apa-apa kan, korang beli siap-siap. Sebab dia jauh daripada Pekan Kundasang, dalam 10 km. Tapi seronoklah sini. Cantik. Ada siapa dalam tu? Ada orang. Kita duduk sana, Mami nak ambil gambar kakak. Dia duduk atas kerusi cantik. Dia duduk kat basikal. Kita kat mana kakak? Clover. Pandai. Bunga. Kak Ai suka tak sini? Apa asap tu? Tak. Tu bukan asap sayang. Tu kabus. 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 Apa? Kabus tu lah yang buat kita sejuk. Suka tak? Kak Ai suka tak sini? Ayam. Nanti dia datang sini. Okay, simpan bunga. Kita pergi sana pula. Bunga abang. Abang suruh simpan balik dalam basikal dia. Okey, pandai. Jom kita pergi rumah kita. Hati-hati. Tak nampak? Yang ambil ke sini. Tak nampak. Ayam lagi lah. Abang nak ayam. Nak ayam. Banyak juga nasi kakak bagi dia tadi kan? Kakak bagi juga. Nenek lagi yang panggang-panggang. Abang hijau. Abang. Apa Pak? Jauh. Iya kan, lagi jauh dari hari itu hari. Iya. Tidaklah kakak situ. Mari. Wah, special cake requested. Dalam bilik. No. Siapa? Atuk. Mika ingat tak Atuk?
Ingat tak Atok? Ingatkan. Jalan-jalan dengan Atok di Johor? Lagi dia tu yang. Lagi. Waktu boleh ingat tak? Nangis-nangis dah. Ya, mau kakak Putri dia bilang. Makan Pak. Saya sudah tadi. Kek ni dari hari tu lagi saya teringin mau makan Pak. 4 tahun sudah. Cari di Semenanjung tiada. Yang mana? Ini cheesecake. Ya kan. Nampak je dia biasa tapi dia sangat sedap. Dah berapa sejam sampai tu? Kek, ni ada kek. Siapa nak makan kek? Oh iya. Manis. Oh, manis. Tak apalah, bagi Tasha je lah Pak. Dia sendiri. Enggak berapa makan dia pula. 3. Kakak Kisha tengok sini. Tu ada 3. Okey, cantik. Cheesecake Baru coklat. satu sayap 2 piring plus nasi. Kamu nak gambar mana ni? Tidak. Masalah kalau kasih apa? Kita dapat kamu buat before dulu, nanti after. Okey, boleh sekarang before piece dulu. Betul before. Before Nanti betul-betul kita tengok sama after lepas lah. Lepas berapa bulan? Puasa. Puasa? Ya, puasa. Boleh lah. Boleh. Sayang. Cianya dia dari tadi situ. Jadi bear dengan daddy kan? Cuk tak kaki dia ni. Nak pakai legging ke? Iyalah. Tadi tu baru sampai ke? Hai. Dia basikal. Itulah cantik. Situ kan terang kan? Wow. Alah ni yang merah dah hidung. Nia. Belum pukul 7 lagi. Kita nak jalan. Homestay tu kat sana. Nampak tak? Tapi kita nak pergi sana clear sikit nampak gunung. Wah, kakak tengok tu. Mika apa tu? Ni apa? Tu apa tu depan? Gunung. Okey, mari. Jom, jom. Sini. Sekarang pukul berapa? Rasa macam baru pukul 7 lebih. Hari ni kita orang dah nak check out. Check out pukul 3. Check out pukul 12. Check in yang pukul 3. So, kita gambar dulu. Kita bergambar dulu puas-puas dengan gunung. Baru kita balik nanti. Ambil gambar kakak. Kakak, nyanyi. Si kakak nyanyi. Siapa boy? Cantik. Sekarang dah nak pukul berapa? Sekarang baru pukul 7.48. Tapi dia macam dah pukul 10 pagi. Awal kan kat sini. Inilah view daripada kita orang punya homestay. Yang ni homestay The Clover dekat Kundasang. Ya. Mama. Tak lagi nak check out dah. Kita orang check out pukul 11. Lepas tu tak tahu lagi nak pergi mana. Tengoklah. Jadi nak bawa pergi mana. Rasa macam nak jalan-jalan lagi sebab jalan sekejap je kan hari tu. Alah Jaya Mami. Sian dia berhingus dah sebab sejuk. Kakak ipar Tasha masakkan Maggi. Makan Maggi sejuk-sejuk. Matahari dah terik tahu korang. Tapi Tasha tadahkan juga muka sebab nak view kat sini.
Tapi kan walaupun matahari dia terik, dia ada angin-angin sejuk lah sikit. Okey lah, tak apalah, kita ambil vitamin C.